Video pada kali ni aku nak bawa korang berjalan kita ke Desaru. Dan kita akan stay satu malam dekat Desaru. Dekat mana? Dekat Hard Rock Hotel Desaru. Dekat Malaysia ni cuma ada 2 Hard Rock Hotel. Satu dekat Penang, satu lagi dekat Johor, iaitu Desaru. Ni jambatan apa? Bukan jambatan Penang. Nampak macam jambatan Penang, tapi ini jambatan daripada Senai ke Desaru SD. Korang kalau nak pergi Hard Rock Hotel dekat Penang pun akan lalu jambatan sama macam ini. Nak pergi Hard Rock Hotel Desaru pun sama juga, lalu jambatan yang lebih kurang sama. Itu persamaannya. So, hari ni kita akan stay satu malam dekat Hard Rock Hotel Desaru. Kita tengok apa yang menarik. Jom, enjoy the trip. Jalan nak ke Hard Rock Hotel ni mudah je. Kau ikut je lah petunjuk dekat apps yang korang download kat handphone tu. Nanti korang jumpa ada Lotus Desaru dekat sebelah kiri. Kau terus lagi sampai jumpa gitar besar. Nah, bila kau nampak je gitar besar ni, maksudnya kau dah sampai dekat Hard Rock Hotel Desaru. Cari parking dulu, lepas tu kita explore apa yang menarik. Okey, kita dah siap check in. Kita menghala ke bilik. So, kita tengok apa yang ada. Dekat sebelah kiri ni kita nampak ada swimming pool. Ni jalan masuk nak ke bilik. Nombor apa? Wow. Dah sampai bilik. Aku bawa korang explore apa yang ada kat dalam bilik ni korang dengar lagu tu kan, memang kita masuk-masuk bilik ni memang akan didendangkan dengan lagu-lagu ni. Lagu-lagu ni memang siap terpasang untuk menyambut kedatangan korang. Okey, kita explore tandas. Ni tandas dia. Oops, nampak pula tukang gambar. Okey, ni shower, tempat mandi. Dan yang ni pula tandas, tempat korang membuang. Oh, salah. Oh, salah. Salah bilik. Ni bilik betul. Salah bilik lah pula. Nasib baik bawa explore tandas. Kita orang ramai, jadi kita ambil connecting room yang ada pintu kat tengah-tengah tu. Jadi kalau anak-anak nak keluar masuk tak payahlah kau pakai pintu utama. Kalau kau nak biar pintu terbuka sepanjang malam pun tak kisah, sebab dua-dua bilik korang. Yang ni memang confirm bilik aku. Tengok, sama juga ada lagu untuk menyambut ketibaan korang. Bilik yang aku ambil ni menghadap water park. So kita buka sliding door ni, kita boleh tengok water park dekat belakang. Jadi boleh dengar lah water splashing kat belakang. Budak-budak main berjerit-jerit kat belakang tu, memang korang dengar lah. Pemandangan dekat luar. Yep. Kena open. Oh, ni lah. Bukan tak boleh buka, tak pandai buka. Oh, sempit. Yang ni Desaru Adventure Water Park. Bukan dalam kompound Hard Rock Hotel, tapi ada pintu kecil akses masuk ke dalam Desaru Water Park daripada Hard Rock Hotel. Ni saja aku nak bawa kau explore apa yang ada dekat dalam toilet ni. Tengok sabun, tengok shampoo dia. Aktiviti petang ini kita layan anak-anak main swimming pool. Dekat sini memang main lagu 24 jam kot. Sebab mana-mana kau pergi kau akan dengar lagu. Jadi kat dalam video ni aku tak payah masukkan lagu, sebab dah ada lagu untuk menghiburkan korang. Nah, tu dia kau tengok mandi swimming pool sambil nyanyi-nyanyi, joget-joget. Seronok betul. Tengok si kakak tolak si adik yang terapung-rapung tu ha.
Dia tolak macam gitu je. Dudukkan dia. Benda rekod kan, bolehlah upload terus. Jadi simpanan untuk anak-anak nanti, jadi kenangan. Yang swimming pool tadi tu dekat tingkat atas tau, dekat sama level dengan lobby. So kita nak turun ke bawah, kita nak tengok apa yang ada dekat bawah ni. Kita ada cafe, kita ada gym, kita ada nampak macam ada mini water park untuk kanak-kanak lah kot. Jomlah kita explore kejap. Kat sini banyak tempat lepak, kau boleh duduk bersantai, minum kopi, minum air sejuk, minum air suam ke, lepak dengan kawan-kawan, lepak dengan keluarga. Bukan saja kedai kopi, dekat sini ada juga ni Toys and Sweets. Wow. Hard Rock Stars. Sebelah sini pula ada gym. Oh, chess. Wah, have gym also. Jalan punya jalan sampai ujung bangunan. Nah, kau, kita ada mini water park. Bolehlah untuk kanak-kanak main. Wow. Mula-mula aku fikir untuk anak-anak, untuk kanak-kanak happy-happy je. Rupanya orang tua pun boleh happy main kat sini. Seronok juga kadang-kadang jadi kanak-kanak. Bila lagi kau tengok tu, kanak-kanak Revina lompat-lompat. Okey, selesai untuk sesi petang ni, sesi main air. So kita nak balik bilik dulu. Kita nak rehat kejap, kita nak prepare untuk malam, ada makan malam. Lepas tu kita nak enjoy night life dekat Hard Rock. Memang rockstar, memang kena ada tidur. Mantan ni memang kena ada gitar. Kalau tak rockstar tak boleh tidur. Selesai maghrib, selesai isyak, kita orang pun keluar malam. Kita nak tengok suasana malam Hard Rock Hotel. Ini kan kawasan parking kereta tau. Kawasan parking kereta pun dia buat style lampu macam gini, lit-lap kan, nampak meriah, menarik. Tadi sebenarnya kita orang keluar pergi makan dekat Bandar Penawar. Kita dah balik semula dekat hotel. So kita tengoklah apa yang ada dekat dalam hotel ni. Nak hantar anak-anak masuk bilik dulu. On the way nak balik bilik ni, kita dengar macam ada live band. No, Rokia. Ramai gila orang lepak kat sini dengar live band. Sibuk rekod video, nasib baik tak terlanggar kawan. Tak apa dia? Tak apa. Kamu masih boleh. Okey. Okey tak? Apa kita balik bilik dulu, hantar anak-anak, siapkan dia orang, prepare untuk tidur semua. Lepas tu kita boleh keluar balik, kita dengar live band. Si kecil ni dah penat seharian daripada petang tadi berjalan, lepas tu main swimming pool lagi, malam berjalan lagi. So dia nak minta dukung lah, dah penat berjalan agaknya. Nak balik ke bilik, nak tidurkan siap-siap sebelum kita enjoy live band. Ya, kejap kami. Oh, tak boleh tinggal. Ya, kami. Masuk sini je. Dah siapkan anak-anak untuk tidur. So sekarang masa mak bapak kau untuk enjoy, nak lepak dengan lagu. Dekat sini tak ada skrip, tak ada dialog. Just enjoy the music. Lampau.
Okay, sekarang show dah habis. Time kita orang nak balik bilik untuk rehat, tidur, sambung balik besok. Yang ni diorang cuti, aku besok kerja, ada meeting selalu lagi. So baliklah, get ready for tomorrow. Good morning. Hari ni lens aku bukan tutup, bukan usang. Sebab mungkin bila aku sebut sangat, jadi dia bukan push. Pagi ni dah meriah. Dengar dekat luar ni dah ada budak-budak main air kat waterpark tu. Dah ada dengar bunyi air. So kita orang dikejutkan dengan suasana bising orang main air. Dah pagi, so aku dah kena siap untuk pergi meeting sekejap lagi. Nak mandi. Tapi aku mula ingat yang ni wardrobe tau. Dia wardrobe, tapi rupanya buka pintu tu sebelah sana pun boleh buka juga. Jadi nampaklah kau dekat dalam tengah mandi ke tengah buat bisnes kau kat dalam tu. Sampai sini saja video ni. Aku share pengalaman aku duduk dekat Desaru Hard Rock Hotel. So kita back to square one. Aku pun nak pergi meeting. So jumpa lagi dekat konten-konten seterusnya. Terima kasih kerana menonton.